Dalam satu wawancara khas sempena 80 tahun UMNO Presiden, UMNO menegaskan cara untuk menarik anak-anak muda ni dia ada cara lain sikit. Kena fikir di luar kotak. Ya, memang betul. UMNO memperjuangkan kemerdekaan negara itu tak dapat dinafikan. Tapi yang lebih penting anak muda mahu mendengar bagaimanakah dalam selepas kita UMNO memperolehi kemerdekaan untuk Melaya, Persekutuan Tanah Melayu. Pada ketika itu, bagaimanakah kerajaan UMNO mempertahankan kemerdekaan tersebut ataupun dengan lebih spesifik kedaulatan dan keselamatan negara. Saya ambil satu contoh mudah, 4 dekad lepas kerajaan yang dipimpin oleh UMNO menghantar komando ke satu terumbu yang dipanggil Swallow Reef, terumbu layang-layang yang kita kenali sebagai pulau layang-layang sekarang, dan menambak terumbu tersebut sehinggalah pada hari ini kita mempunyai landasan kapal terbang paling terpanjang di Kepulauan Spratly. China baru-baru ni aja menambak Mischief Reef, terumbu Mischief untuk mendapatkan landasan kapal terbang terpanjang. Kita dah buat 3 dekad, 4 dekad lepas. Jadi itu keputusan. Contoh nyata bagaimana pemimpin pada ketika itu berfikiran jauh dalam hal kedaulatan dan keselamatan negara. Dan pasal laut, cakap pasal laut Cina Selatan tu satu topik saya kata boleh memikat anak-anak muda kerana ramai mengatakan Indonesia memanggilnya Natuna, Filipina memanggilkan East Philippine Sea, dan Vietnam dia ada nama dia sendiri. Kenapa kita masih memanggil Laut Cina Selatan? Kita tak ada maruah kedaulatan ke? Perlu beritahu anak-anak muda, kita lebih hebat daripada itu. Saya ceritakan tadi Pulau Lalayang tu ada komando, dan ada 6 lagi terumbu beting yang kita ada komando. Dan kesemua 6 termasuk Pulau Lalayang itu, kita mempunyai nama kita tersendiri. Nama Malaysia yang terkandung dalam Peta 1979. Jadi itu yang dikatakan sebagai bagaimana pemimpin UMNO. Dan sekarang ni, kalau nak dibandingkan Menteri Pakatan Harapan dengan Menteri UMNO, kita ada 3 serangkai, iaitu 3 serangkai Datuk Seri Zamri Kadir, Datuk Khalid Nordin dan Tok Mat, yang masing-masing memegang 3 portfolio penting itu. Perdana Menteri menaruh kepercayaan kepada 3 serangkai daripada UMNO ini. Jadi ini yang perlu diwar-warkan, perlu diceritakan betapa hebatnya menteri-menteri UMNO demi memikat kita berfikir di luar kotak, strategi di luar kotak untuk memberitahu kepada anak-anak muda UMNO itu boleh diharap untuk menjaga kedaulatan dan keselamatan negara.